Sebab yelah, bila orang cerita pasal fun bike kan, antara isu besar fun bike ni adalah dia slow, dia tak ada power kan. Tapi sebenarnya ini aku rasa aku boleh kata macam fun bike yang paling powerful lah pernah aku bawa. Sebab aku pernah pakai Honda MSX 125. Yang ni memang lagi laju, serius. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku sangat-sangat excited sebab akhirnya aku dapat peluang untuk test ride motor ni. Motor yang bila aku bawa memang tak kering gusi sebab dia adalah sebuah motor dalam kategori fun bike. Memang sangat-sangat fun lah bila bawa ni. Enjin dia adalah 150cc, ada power juga. Dan sebenarnya kalau korang tak tahu, sebenarnya aku dah beberapa bulan ni aku macam nak beli ke tak nak beli, nak beli ke tak nak beli. Alhamdulillah hari ni dapat test ride. Hopefully by the end of this video aku akan tanya juga pendapat korang dan mungkin aku dapat buat keputusan lah sama ada aku patut beli ke tak motor ni. So tak payah buang masa, inilah dia motornya, iaitu Aveta Marvel 150. Comel kan. Okay, sebelum kita mulakan test ride kita, aku just nak recall sikit. Motor ni macam ni lah rupanya. Dia adalah dalam kategori fun bike, yang mana bila kata fun bike tu, dia punya saiz tayar memang kecil lah. Secara tipikalnya memang saiz tayar dia adalah 12 inci. Ini adalah saiz tayar yang sama yang ada dekat Honda Monkey, Honda Grom ataupun MSX 125. Banyak jugalah fun bike yang lain. Contohnya macam Papio, ada banyak lah. So untuk Aveta Marvel 150 ni, dia punya konsep ada retro sikit. Cuma aku tak nak lah cerita detail sangat pasal motor ni dari segi spek sebab aku dah buat video yang hari tu kan. So korang boleh tengok video tu dekat atas ni. Hari ni aku nak fokus dengan first ride impression. So yeah, aku dah tak sabar ni. Jom kita dengar bunyi dia. Nampak meter dia. Si ada klip-klip lagi tu. Bismillah. Boleh dengar? Sini bising sikit lah, tapi korang boleh dengar kot. Bunyi dia kalau nak compare dengan Honda Monkey, sebab aku dah pernah buat video dulu kan pasal Honda Monkey kan, aku rasa motor ni bunyi dia lagi sedap. Jadi korang boleh dengar kot bila aku test kan. So disebabkan motor ni dalam kategori fun bike, so dia memang motor yang kita nak berseronok. Bila kata berseronok tu, jom lah kita main pusing-pusing dulu kat sini. Woi. Memang nice. This is real fun bike. Try berdiri, kita lompat sikit kat sini. Seret-seret sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku ambil motor ni tadi, aku dah try bawa sikit kan dalam jam apa semua. Weh, not bad weh power dia. Serius. Sebab yelah, bila orang cerita pasal fun bike kan, antara isu besar fun bike ni adalah dia slow, dia tak ada power kan. Tapi sebenarnya ini aku rasa aku boleh kata macam fun bike yang paling powerful lah pernah aku bawa. Yang standard lah. Sebab aku pernah pakai Honda MSX 125. Yang ni memang lagi laju, serius.
Jadi kita main kejar-kejar dengan Waisuku tu, tengok. Tarik sampai red line. So dekat game 4 saja dia dah boleh pergi 100 lebih tau. Dah 120 lah. 122, 124. Oh, cut off lah. Cut off dekat 124. Dia punya cut off tu jenis macam kalau dapat buang cut off tu, aku rasa memang boleh pergi laju lagi lah ni. Tapi sedap weh engine dia. Dia punya pick up, dia punya torque tu kuat. Aku imagine ni kalau main off-road ni pun best ni. Senang weh, dapat 120 pun senang. Dan masa tengah laju ni, aku rasa dia tak ada masalah pun. Dia tak ada lah macam nervous gila kan. Dulu aku ingat bila aku bawa Honda Monkey tu, aku rasa dia agak nervous lah. Motor ni aku rasa dia lebih stabil. Jom kita test corner macam mana. Belakang berayun-ayun. Woo! Sangat kau-kau eh. Oi, terkejut aku sampai nak terangkat motor. Full pack dia sangat rendah eh. Kalau boleh pasang racing full rest lah, baru boleh layan corner lepeh-lepeh sikit. Ini tak boleh lah, relax dah. Nice weh, nice. Aku rasa kan suspension dia ni kena tinggi lagi lah, barulah dia ada ground clearance yang lebih baik. Lepas tu aku boleh lean lebih sikit. Ni aku tarik daripada gear 3 Okey, dia ada torque lah. Motor ni torque dia ada. Kalau setakat nak capai top speed tu memang sekejap je. Tengok 124. Aduh, kesian pula. So kita bawa slow sikit lah. Oh, satu lagi benda yang aku impress dengan motor ni adalah bunyi dia. Bila kau start engine, bunyi dia perlahan gila lah kan, macam motor biasa lah. Tapi bila kau bawa, kau pernah dia bunyi ada macam bunyi tarik angin kan. Best tu bunyi tu. Kita try lagi sekali. Bahaya lah dia punya ground clearance ni. Takut-takut turun. Okay, so alang-alang kita dah sampai dekat tempat yang jam gila ni. So kita boleh cerita pasal handling, pasal engine, semualah. So start dengan engine. Aku rasa engine not bad. Untuk sebuah motor fun bike, ini memang lebih dari cukup. Pada pendapat aku lah, kau boleh dapat speed yang kira macam highway speed lah. Bawa 110, 120 tu macam tak ada masalah lah motor ni. So dia selesaikan masalah yang masa dulu aku bawa MSX 125 aku tu. Isu dia motor tu tak laju. So sekarang motor ni lebih laju, jadi dia selesaikan masalah tu. So kalau korang ragu-ragu, takut motor ni tak capable kat highway ke apa, aku rasa tak ada masalah lah. Dia punya torque pun sedap. So itu dari segi engine. Dia punya pick up pun okey, dia punya torque pun okey lah. Dapat pergi 120 dekat meter kan. Okey lah. Sekarang aku cerita pasal handling pula. Handling dia kalau aku nak comparekan dengan MSX ataupun Honda Monkey, yelah sebab itu dia punya boleh kata sibling lah. Sibling. Adik-beradik lain mak bapak kan. Dari segi handling sebenarnya motor ni handling dia lebih stabil. Dia tak agile macam Honda Monkey ataupun MSX. Kalau ikutkan dari segi handling, sebenarnya MSX lagi better daripada Monkey sebab dia dah pakai mono kat belakang. Motor ni dia macam in between sikit lah. Nak kata macam MSX pun tak, nak kata macam Monkey pun tak juga. Sebab Monkey aku rasa lebih berayun. Cuma kalau kita cerita pasal cornering, macam korang tengok sendiri tadi, dia punya full pack memang kau akan sagat di setiap corner lah nanti. So next pasal braking. Okay, untuk motor ni brake depan belakang dah memang brake disc. Aku rasa itu pun dah plus point, cukup bagus. Cuma dia tak ada ABS. Kalau korang beginner, yang aku rasa memang motor ni sesuai untuk beginner dan season rider pun sesuai, aku rasa tak adanya ABS tu mungkin akan buat korang kurang confidence. Tapi walau bagaimanapun, kalau aku personally sebagai orang yang dah biasa bawa motor, aku lagi suka tak ada ABS sebenarnya untuk motor ni. Sebab aku tak payah fikir macam mana nak disable ABS bila aku nak bawa masuk off-road apa semua kan. So aku rasa tak ada ABS tu plus point untuk aku lah. Kalau kita nak ambil sudut positif dia, kalau orang yang baru nak belajar bawa motor clutch apa semua kan, sebab motor ni ada clutch tau, nampak kat belah kiri ni kan, tak ada ABS tu sebenarnya bagus juga untuk korang belajar pasal braking. Kalau kau bawa motor terus ada ABS, limit kau untuk brake tu memang totally depend on ABS only. Untuk motor ni memang kau tak ada ABS, jadi kau kena belajar modulate brake lever ni dengan lebih precision. Tapi brake cengkam okey, tak ada masalah. Untuk motor ni, untuk berat dia, untuk power dia cukup, mencukupi.
Okay, sekarang kita cerita pasal riding position. Okay, untuk riding position, aku rasa ini riding position yang sama dekat Honda Monkey. Kalau macam MSX ataupun Grom, dia lebih street fighter sikit. Rasa macam lebih lebih nak agresif lah bawa motor tu. Tapi bila kau bawa Honda Monkey, dia sama macam Marvel 150 ni. Aku rasa mungkin handlebar dia memang exactly sama. Dia punya handlebar ni, dia macam menguncup sikit. Tangan korang akan rasa relax. Kemudian untuk foot peg, aku rasa dia tak terlalu ke belakang, dia agak ke depan juga ni. Tapi depends juga, sebab sebenarnya untuk sitting position, motor ni kau boleh duduk depan dan juga belakang, single seat. Tapi sebenarnya kalau kau bawa pillion pun boleh, kau boleh duduk depan sikit. Dan bila kau duduk depan sikit tu, jadi macam kau punya foot peg tu, position dia akan rasa ke belakang lah sikit. Tapi kalau kau bawa seorang, memang kau rasa foot peg dia ni tak adalah ke belakang, dia memang rasa macam lebih ke depan. So pendapat aku untuk riding position ni, kalau aku lagi prefer dia lebih agresif sikit lah. Kalau boleh handlebar tu mungkin rendah sikit, dan dia punya angle, dia punya bukaan ni aku nak dia lebih buka sikit, supaya aku boleh bawa dia macam lebih agresif. So bila aku mencelok-celok dalam jam macam ni kan, rasa macam lagi confident lah. Bunyi dia tu lah best lah. Okay, kalau dari segi comfort, kita nak sentuh pasal vibration lah kot. Untuk vibration, aku rasa kalau kau bawa macam ni, gear 4, bawa 70, 80, memang tak ada rasa vibration langsung lah. Rasa engine semua rasa neat lah. Tak ada rasa macam longgar-longgar ke, bunyi dia barai ke apa ke, tak ada lah. Okay, dari segi seat comfort, memang seat ni memang rasa comfort lah. Memang tebal. Kalau tengok dari gambar pun memang rasa tebal gila seat ni. Overall aku boleh kata dari segi keselesaan tu memang terbaik lah. Cuma kalau kau bawa 110 ke 120 tu, itu vibration dia dah rasa tinggi sikit lah. Biasa lah macam tu kan. Sebenarnya bila test ride tengah hari sekarang ni, pukul berapa, pukul 11 lebih kan, meter ni kan ada chrome kan tepi dia kan. Memang cantik chrome ni, aku pun suka. Cuma masalah dia akan ada silau matahari tu sikit lah. Aku rasa aku nak berhenti sekejap, kemudian aku nak sembang sikit lah dengan korang pasal motor ni. Kat sini boleh kot. What a ride man. Weh, lama aku tak rasa macam ni lah. Bersambung sikit pasal fit and finish tadi. Aku rasa dia punya gear okay, dia punya click dia sedap. Maksudnya bila korang downshift dengan upshift tu, dia klik-klik, sedap lah. Macam dulu aku bawa MSX aku tu, itu memang isu yang sangat popular lah. Dia punya free play, bila kau nak upshift dengan downshift tu, rasa macam tak ada feeling lah. Dia tak ada bunyi, tak ada rasa klik tu. Kalau kau perasan dekat forum-forum ke, kalau korang memang main fun bike lah, korang akan banyak dengar isu tu yang ada dekat Honda MSX ataupun Honda Monkey. Okay, motor ni sebenarnya dia bukanlah exact copy of Honda Monkey. Aku pun rasa bukan, dan disebabkan dia bukan exact copy tu, aku rasa itu adalah satu kelebihan. Sebab sebenarnya kalau korang tak tahu, Honda dia ada satu lagi motor tau. Dia macam Honda Monkey tapi nama dia Ape. Honda Ape ataupun beruk. Kalau yang itu monyet, yang Honda Ape ni beruk lah. Dia punya engine jenis yang macam ni. Jenis yang berdiri tegak. Kalau Honda Monkey tu kan macam engine wave kan, ataupun Super Cup tu kan, dia jenis yang baring kan. Ini jenis yang tegak macam ni. So Honda Ape tu, kalau kau tengok motor ni secara keseluruhan, kau rasa dia macam combination between Honda Monkey dan juga Honda Ape. Digabungkan jadilah Aveta Marvel 150 ni. Dan aku rasa itu adalah satu kelebihan. Satu kelebihan yang aku suka, sebab bila dia pakai engine yang macam ni, engine macam ni memang confirm lebih powerful lah. Standard dia lebih powerful. Dan dia punya form factor pun dia jadi lain, sebab engine layout dia macam ni. Wheelbase jadi panjang, so jadi lebih stabil. Tapi motor ni nampak lebih lowered sikit kalau compare dengan Honda Monkey. Orang kata apa, lebih tebal. Lebih rasa tebal, lebih rasa padat berbanding dengan Honda Monkey. Kalau aku jadi beli, InsyaAllah aku akan tukar. Definitely benda pertama yang aku tukar adalah dua benda, iaitu suspension belakang. Aku rasa dia terlalu rendah. Kalau aku duduk atas motor ni, tadi aku dah check, suspension yang betul, yang baik untuk jalan raya, untuk riding ke apa ke, bila kau duduk, suspension dua-dua turun. Maksudnya mungkin belakang turun 3 cm, depan pun turun 3 cm. Macam tu baru betul. Maksudnya balance dia bagus lah. Macam motor ni, dia tak macam tu. Bila aku duduk, belakang saja turun, depan stay. Maksudnya dari segi geometri, motor ni dia terus menjadi macam tu. Dia motor yang biasa macam ni memang motor-motor yang relax lah. Aku sebenarnya surprise dulu aku test motor Ducati Scrambler, sebab Ducati ni biasanya memang suspension dia memang baik lah kan. Tapi Ducati Scrambler, dia satu-satunya motor Ducati yang aku rasa suspension dia, tak tahu kenapa dia pilih untuk tune macam tu. Bila kau duduk, suspension belakang je turun, depan dia macam stay. Jadi bila kau bawa tu, dia akan rasa
tak sedap lah. Rasa bila kau turn pun dia tak nak turn betul-betul. So motor ni pun macam tu juga setting dia. Lebih kurang macam Ducati Scrambler tu lah. Tapi benda tu kau boleh adjust lah sebenarnya. Kau boleh adjust dengan either kau rendahkan depan ataupun kau tinggikan belakang. So bila dia dah tinggi, bila kau duduk barulah dia turun sama sekata depan dan belakang. So suspension belakang aku akan tukar, aku nak tinggikan dia. Kemudian satu lagi adalah handlebar. Handlebar ni tak ada masalah pun, sama je macam handlebar Honda Monkey. Tapi aku rasa dia terlalu relax. Mungkin dia sesuai untuk orang yang lebih tua. Aku ni orang yang tak sedar diri dan rasa sangat muda lagi. Jadi aku perlukan handlebar yang lebih agresif. Tengok kan dia punya angle. Bila bawa tu kau punya bahu akan jatuh. Aku rasa bagi lebih agresif lah. So nanti mungkin bila pakai handlebar yang baru tu, dia punya ni, angle ni akan jadi lebih tegak. Macam tu. Dia ke depan sikit. Other than that, aku expect dia macam ni dan dia deliver. Faham tak? Aku tak cerita dengan korang kan backstory pasal motor ni. Sebenarnya motor ni adalah motor seorang lagi vlogger, iaitu 1M Nasran. Aku jumpa dia itu masa launching motor ni. Kemudian kita sembang-sembang lah. Lepas tu dia pun cakap aku rasa minat lah motor ni. Lepas tu aku tengok dia macam kita ni adakah kita masih ada lagi jiwa tu kan. Lepas tu bila aku tengok itu dia update dekat Instagram, tiba-tiba dia bawa motor ni dah kan. Dia dah angkat kan. So hari ni aku pergi office dia. Aku cakap aku nak pinjam sekejap motor. So inilah, akhirnya aku dapat test ride dan aku memang happy lah. Rasa sedih pula kejap lagi nak kena pulang balik kat dia kan. Motor ni dia ada 2 warna je. Tapi aku rasa kalau nak tukar warna pun tak ada masalah pun. Ada satu tank tu je nak kena cat kan. Macam lebih kurang cat helmet je lah. Kalau aku nak summarize lah, dalam beberapa perkataan, Marvel ni memang fun disebabkan enjin dia yang aku rasa, aku tak tahulah, mungkin korang kalau tak pernah bawa MSX ataupun tak pernah bawa Honda Monkey ataupun fun bike yang lain, mungkin kau tak rasa. Tapi sebenarnya ini kira powerful lah untuk motor yang kecil macam ni. Dan bila aku bawa tadi, aku perah dia tu, aku rasa ni memang boleh lah. Kalau aku nak masuk highway pun aku tak ada rasa macam overwhelming sangat lah kan. Kalau sebelum ni memang dulu tu aku bawa MSX aku tu memang rasa slow lah, rasa macam nak modify apa semua kan. Ini tak ada masalah pun. So aku nak dengar pendapat korang. Adakah aku patut beli motor ni ataupun korang ada suggestion lain? Sebab aku rasa memang aku nak satu motor yang boleh dibuat lenjan. Aku terus terang sebenarnya aku memang dah lama dah fikir nak ambil Honda Monkey. Tapi harga dia mahal gila dah sekarang. Memang tak masuk akal. Macam motor ni 8,000 kan, 7 lebih nak dekat 8,000 kan. Kira okey lah, berbaloi lah untuk aku ambil kemudian aku lenjan. Jadi apa-apa pun aku tak kisah sangat lah. Tak adalah aku kemurungan sangat. Kalau Honda Monkey rasa sayang lah pula kan. Harga second hand dah sampai 20 lebih apa semua tu kan. Mengarut gila kan. Ada banyak benda yang bermain dalam fikiran aku. Tapi right now aku nak menikmati dulu. Walaupun jalan jam sekarang ni, aku terpaksa pulangkan motor ni kepada tuan dia. So aku rasa video ni sampai sini je dulu. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum. Sedang ke nak masuk. Angkat pun boleh. Terbaik. Lagi makan dah? Kau nak makan kat dalam ke kat luar? Best tu dia punya enjin. Kan? Enjin dia best. Tapi dia lebih kurang Honda Monkey lah. Kau ingat tak? Honda Monkey dulu pun bila duduk macam tu kan. Ya. Bila aku duduk masa launching tu macam sama juga macam ni. Dia tak macam MSX kan. MSX lagi macam Street Fighter sikit kan. Yes. Bila bawa tu, satu handlebar dia lah. Dia kepit sikit. Dia macam yang santai punya lah. Dia macam relax lah. Kau tak payah macam ni. Bookpack memang senang gila sangat. Terkejut pula tu bila duduk. Sampai kereta belakang aku horn lah tadi. Dia takut aku crash pun. Tapi best lah. Best kan? Dia Best lah, best. lain lah. Dia best lah.